baik kerja, macam mana? Puan, macam mana dengan cuti raya kami, Puan? Asal lah nak cuti. Kenapa tak boleh pula, Puan? Dah, saya tak ada. Kita tak cukup orang ni. Alah. Tak boleh. Kita tak lulus untuk sini. Location ni memang kena ada orang-orang ni. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Sila. Puan, kami nak tanya pasal cuti raya kami, Puan. Itulah. Korang tahu tak kenapa saya bising hari tu dekat tempat korang bekerja tu? Saya dapat tahu ni, korang ni tidur berjemaah dalam store. Tu sebab saya susah nak dulu cuti. Kami perlukan cuti ni untuk jumpa keluarga kami, Puan. Apa jaminan korang saya nak bagi cuti ni? Kami jamin lepas ni kami tak ada buat masalah lagi lah dekat lokasi dan tempat kerja. Ada dapat pengganti? Ada, sudah ada. Kalau lepas ni kalau berlaku lagi, saya takkan bagi cuti raya dah. Silap bulan bonus pun kita tak bagi. Ya, Puan. Selamat raya. Syida, saya tahu ni saya tak perlukanlah you punya cuti lah. Puan mahu Puan. Tahun lepas udahlah saya tak ada cuti. Tahun ni saya nak pula giliran saya cuti. Awak nak balik raya tak ada? Awak nak cuti? Adanya you je. Kau pilih cuti dari kerja, raya dari kerja tanpa rasa berdosa. Dan akhirnya aku yang kerja. Kamu punya pasal. Tadi aku nak cuti apply, Puan tak bagi. Ni akak ni sibuk je orang nak cuti raya, dia nak cuti raya. Tak kira aku nak cuti, kamu kena kerja. Tak ada. Don't worry, kami kan ada. Korang boleh ambil cuti raya. Kita kan satu jabatan. Kakak, korang nak minta maaf lah. Kita kan dapat cuti sama. So, kita tak nak lah gaduh-gaduh tau kakak. Kosong-kosong kan. Kita boleh lah. Kita balik raya. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom-pom-pom. Kami dari Jabatan Pengurusan Fasiliti mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir